Assalamualaikum, Cikgu Rosnani. Saya tak pandai sangat tulis surat, tapi saya nak ucapkan sesuatu untuk cikgu. Kadang-kadang saya nampak cikgu berjalan di koridor. Waalaikumsalam. Sila duduk semua. Walaupun cikgu sibuk, cikgu masih tegur kami. Cikgu tanya kami sudah makan atau belum. Saya rasa cikgu sangat baik dan penyayang. Cikgu, saya sedih bila cikgu akan bersara. Nanti saya tak dapat nampak cikgu di sekolah. Tak dapat dengar cikgu berucap di perhimpunan dan masuk ke kelas kami. Saya rasa sekolah akan jadi berbeza tanpa cikgu. Terima kasih cikgu sebab selalu jaga kami. Terima kasih sebab sayangi kami walaupun kami kadang-kadang bising dan nakal. Hihi. Walaupun cikgu sudah bersara, saya akan ingat cikgu sampai bila-bila. Saya doakan cikgu sehat selalu dan gembira bersama keluarga. Kami semua akan rindu cikgu. Terima kasih cikgu. Saya sayang cikgu. Hari ini, kita meraihkan perjalanan hidup seorang pendidik yang berdedikasi, Puan Rosnani binti Bujang. Beliau dilahirkan pada 29 Mac 1968 di Kampung Sesang. Puan Rosnani merupakan anak kepada Bujang bin Zain dan Hamdi binti Mudin.
Perjalanan perkhidmatan Puan Rosnani bermula pada tahun 1989 hingga 1992 di SK Nanga Jagoi, Kanoi. Seterusnya, beliau berkhidmat di SK St. Francis Xavier, Kanoi dari tahun 1993 hingga 1997, diikuti SK Licho Roban dari tahun 1997 hingga 2002. Akhirnya, beliau meneruskan bakti di SK Abang Leman Kabong dari tahun 2003 hingga 2026 menutup tirai kerjaya dengan penuh komitmen dan semangat yang tidak pernah pudar. Dalam kehidupan pribadi, Puan Rosnani telah mendirikan rumah tangga bersama suami tercinta Encik Anwar bin Kapuk pada 21 Ogos 1994. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata. Pada masa lapang, Puan Rosnani gemar meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Selain itu, beliau juga gemar membeli belah sebagai aktiviti santai bagi mengisi masa lapang. Puan Rosnani binti Bujang merupakan seorang yang tegas, berdedikasi dan komited dalam menjalankan tugas. Sebagai seorang guru, beliau dikenali sebagai seorang pendidik yang prihatin, penyayang dan sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan serta perkembangan murid-muridnya. Dalam kesibukan sebagai seorang pendidik, beliau juga merupakan seorang ibu yang penyayang serta sentiasa mengambil berat tentang keluarga. Antara pencapaian dan sumbangan Puan Rosnani ialah beliau merupakan seorang jurulatih pertandingan akademik yang komited dan aktif. Beliau turut memberi sumbangan sebagai fasilitator di peringkat daerah dan negeri dalam pelbagai program pendidikan.
Sepanjang perkhidmatan sebagai pendidik, Puan Rosnani binti Bujang telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2011, 2016 dan 2021. Seiring tirai perkhidmatan dilabuhkan, terukir 1000 kenangan yang tidak akan pudar. Cikgu Rosnani bukan sekadar seorang pendidik, tetapi insan yang penuh dedikasi dan ikhlas dalam setiap langkahnya. Setinggi-tinggi penghargaan atas segala jasa dan pengorbanan, semoga hari-hari mendatang dipenuhi ketenangan, kebahagiaan dan keberkatan. Terima kasih, Cikgu Rosnani.